Alhamdulillah, dapat juga masuk universiti. Tapi nak buat apa masa kat uni ni? Persatuan Belia Harmoni Malaysia, gerakan mahasiswa Islam kontemporari sejak 2016. Harmoni ialah platform kepimpinan dan aktivisme mahasiswa yang mendorong pertumbuhan diri, penerokaan potensi yang berpaksikan dakwah dan tarbiyah. Lebih 20 cawangan kini digerakkan bersama Harmoni Negeri membentuk rangkaian yang kukuh dan terus berkembang dari utara hingga ke selatan, dari barat hingga ke timur. Jaringan Harmoni terus melangkaui kampus dan negeri di seluruh Malaysia. Tidak kira sejauh mana, semangat Harmoni tetap hadir menyatukan mahasiswa di bawah satu misi dan nilai yang sama. Dari UM ke UUM, dari Uniza ke UMS, Harmoni dekat dengan anda. Di Harmoni, anda boleh menyumbang dan berkembang dalam bidang yang sesuai dengan minat dan potensi. Kesukarelawanan, ruang untuk turun ke lapangan, menghulur tangan dan jadi sebahagian daripada perubahan. Akademik dan intelektual juga sebahagian dari perjuangan kami, kerana ilmu membina arah, tarbiyah membina kekuatan diri agar kita tak berjalan sendirian. Menuju 2050, bakat media anda pun boleh menyinar di sini, menyampaikan mesej, membentuk suara. Kami belajar jani ekonomi dan berdikari dengan berstrategi. Dan dakwah dan rohani nadi utama setiap langkah kami. Bila anda sertai Harmoni, anda akan temui lebih dari sekadar aktiviti. Anda akan temui makna, komuniti dan kekuatan. Nama Ana Danish Iskandar bin Supardi, and then Ana course kuliah engineering dekat UIA. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Nadira. Saya daripada Kelab Harmoni UTP. Nama Muhammad Daniel Hakimi bin Heru Anwar, belajar di UiTM Shah Alam. Nama saya Ifah Khadijah binti Isamuddin. Sekarang saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ana join Harmoni mula-mula dekat CFS, mula dia iftar lah. Saya kenal Harmoni sejak daripada saya foundation. Saya kenal sebab banyak senior saya yang sarankan untuk masuk volunteering Kelab Harmoni untuk dapat pengalaman belajar benda baru and bring back to the community. Dan sebaik saja Ana menyambung pengajian di UiTM Shah Alam, Ana daftar Harmoni. Benda yang paling best Ana dapat tarbiyah tu sendirilah. Sebab Harmoni ni dia bagi kita safe environment untuk belajar dari kesilapan bila kita buat event. Harmoni kita lebih meluas ataupun banyak menyentuh banyak perkara lah. Dalam Harmoni sendiri, kita menyediakan banyak ruang dan peluang untuk kita bertumbuh. Kat mana-mana susah nak cari dan susah nak kata skop dengan anda punya personality semualah. Saya boleh kata selamatlah untuk kita share idea, untuk kita membesar sama-sama. Kalau pandai bersukan, kita bagi dia handle aktiviti sukan. Yang minat kesukarelawanan, kita minta dia jadi sukarelawan. Harmoni bagi saya adalah ruang sihat dan selamat. Harmoni banyak melatih saya untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baiklah. Harmoni, Akhlak, khidmat, ukhuwah. Minat nak sertai? Daftar di laman web kami harmonimalaysia.org.my. Kami ada di seluruh Malaysia. apa tunggu lagi? Jom Harmoni.